Mana Ustaz akan kongsikan tuan semua satu amalan panggil kali deres. Ini bahasa Jawa juga. Kali deres. Kali deres tuan semua merupakan satu amalan untuk kerezekian, untuk menarik rezeki. Yang mana rezeki anda ni akan mengalir seperti kali yang deras. Maksudnya air kan? Kali tu sungai, deras tu deras. Deras kan? Maksudnya rezeki anda kan akan mengalir seperti air yang mengalir deras untuk maksudnya rezeki tersebut akan sampai kepada anda seperti kali deras. Maksudnya kali tu kan sungai yang deras air yang datang, insya-Allah. Jadi kalau anda amalkan amalan tak payah tuan, mudah je. Pendek je amalan ni, pendek je tetapi memberi kesan kepada kerezekian anda. Insya-Allah tuan semua, kalau anda boleh lihat sendiri dengan amalan anda mengamalkan amalan tu, amalan pendek, dia memberi kesan kepada perniagaan anda, memberi kesan kepada kerezekian anda, memberi kesan kepada pangkat anda, memberi kesan kepada pekerjaan anda, semua memberi kesan. Dan anda boleh lihat sendiri produk anda akan laris, walau sama ada offline ataupun kita kata online, atau anda buat apa-apa sajalah presentation anda dalam YouTube ke apa semua, tak kisah. Dan insya-Allah perkara ini akan naik. Tuan boleh lihat sendiri bahasanya rezeki anda akan datang seperti sungai yang menderas mengalir. Itu panggil kali deras, insya-Allah. Kalau anda inginkan amalan ni, amalkan, tuan boleh hubungi admin untuk dapatkan amalan ini. Insya-Allah kita jumpa pada 25/10 jam 9 malam dalam ada panggil Asma Kali Deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.